Hai geng, hai semua besti-besti. Hari tu I nak share dengan you all cara-cara cara I masak sup ayam sugeban guys. Sup ayam sugeban. Hell. You jangan heran ya, I pakai tangan je. Sebab kata orang kalau makanan tu untuk makan sendiri pakai tangan je, kena susah. Ini yang bahan tumbuk dia guys. Halia dengan bawang putih. Maghrib dah. Kejap. Give me 10 minutes. 10 minutes guys. Tak lama masak ni. Dia naik bau. Oh lupa lah buka ni. Buka apa? Getah. Bau dah naik. Kita buah ayam lah. Dah sedap bau dia. Kita masukkan air. Air masuk dalam 500 liter air je. I hope it's going to be very nice soup. Okay. So kita biarkan dia meledak gitu. Bila dia dah masak sikit, kita barulah buah ni mushroom tu yang buat dia sedap kot. Otherwise dia biasa je sup ayam dia. Bagi kuah banyak-banyak sikit. Dah banyak sikit pula. I don't know what type of dialect is that. Bagi kuah banyak sikit. Dah banyak sikit. I suka pakai ni stok ni. Pakai stok ayam ni je. Hari ni taklah sejuk sangat, tapi I don't know why I choose to masak sup ayam ni. Tekak rasa nak makan sugeban je, tapi malah nak pergi sana. So, masaklah apa yang ada kat rumah. How are you, ayam? So, apabila dia dah menggelegak macam ni guys, kita dah perasa, dah binatang ni. Ni I wajib pun ni. Apabila engkau berjumpa dengan seorang dara yang banyak memberi harapan dengan sepenuh jiwa,
Jangan biarkan dia menanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allah haula wala sedap. So dia dah melegak macam tu, bok kita boleh. Ni yang buat dah sedap ni. Mushroom ni yang buat dah sedap, lain daripada sup kita ni. Jangan biarkan dia berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Kalau kata dah ada rasa sugeban punya sup lah guys. Ni nak kena tambah air sikit ni nanti. Bolehlah syrup air dia. Jangan biarkan dia berlalu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Oleh kerana I don't have red net, so I buah ni sikit guys. What do we call this? Rising. Allah, rising apa ni? Ini apa orang panggil ni? Allah. Apa orang panggil ni ya? Ini apa ni? Kismis lah. Allah wala quwata illa. Oleh kerana tak ada red date, so I buat kismis sikit dah untuk maniskan dia. Instead of using sugar, so I put kismis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa. Sedap. Jangan biarkan dia berlalu. Rasa lu. Gila punya sedap. Sugarban dia tak bagi cili. Aku rasa nak bagi cili lah nanti. Maklumlah tekak kita ni. Tekak nak pedas saja. Lidah dah kebal lah. Janganlah sampai dia berlalu. Orang kata jangan nyanyi bila masak. Bismillahirrahmanirrahim. So kita selawat je lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. So kita punya sup sugeban almost done. Asyik-asyik rasa je. Asyik-asyik testing je. Tak sampai sudah testing. Alamak sedap kan? Betul rasa sugeban punya. So guys, sup kita dah masak, kita boleh angkat dan sajikan. Kita angkat dengan ni je, angkat ke meja sana tu. Gitu.